Kat tangan aku ni ada phone terbaru pada Nothing, iaitu phone 3A Lite, merupakan model Lite pertama yang ditawarkan oleh Nothing. Macam nama dia, phone ni memfokuskan kepada harga jualan yang lebih mampu milik. Namun, dalam masa yang sama, turut menawarkan touch yang sama macam dekat Nothing phone yang lain. Jadi macam biasa, aku nak share first impression aku pasal phone ni. Kalau tengok dari kotak, kita dah tahu phone ni memang unik dan berbeza. Phone ni ada dua pilihan warna iaitu hitam dan putih. Dekat luar kotak ni, ada design ataupun rekaan yang diletakkan dekat bahagian luar. Apa yang korang dapat dalam kotak? Korang hanya dapat kabel dan juga casing. Tak ada charger disediakan di dalam kotak. Dari segi design, Nothing Phone 3A ni ada rekaan ikonik Nothing dengan back panel jenis transparent. Back panel ni bukan guna plastik tapi guna glass untuk bagi feel yang lebih premium. Phone ni guna rekaan sisi jenis rata dengan finishing jenis matte untuk bagi grip yang lebih baik masa korang tengah handle phone ni. Selain tu, phone ni ada button tambahan baru iaitu accessory key untuk access space dengan lebih pantas. Disebabkan phone ni phone mesra bajet, phone ni hanya ada satu LED glyph saja yang diletakkan dekat bahagian belakang. Untuk skrin, Nothing Phone 3A Lite ni guna skrin jenis Flexible AMOLED bersaiz 6.77 inci dengan refresh rate sehingga 120Hz. Nits brightness untuk phone ni support sampai 3000 nits, memang just nice untuk kegunaan dekat luar. Performance dekat Nothing Phone 3A Lite ni boleh dikatakan cukup bagus dengan skor AnTuTu melebihi 900,000. Phone ni dikuasakan dengan chip Dimensity 7300 Pro yang menyokong 8GB RAM dan storage dalaman sehingga 256GB. Jadi, phone ni sesuai untuk kegunaan harian dan juga untuk permainan yang ringan. Setup kamera phone 3A Lite ni just nice dia sebab ada 3 kamera belakang dengan sensor utama 50MP, sensor kedua 8MP ultrawide dan 2MP makro. Overall, kemampuan kamera ni boleh dikatakan cukup bagus setanding dengan harga jualannya. Phone ni juga menyokong rakaman video sehingga 4K 30fps. Kapasiti bateri dekat phone 3A Lite ni boleh dikatakan cukup besar dengan 5000 mAh yang menyokong fast charging 33W. Features lain yang ditawarkan dekat phone ni macam fingerprint under display, penerapan IP54 dengan software update sehingga 6 tahun. Harga jualan untuk phone ni adalah RM1,200. Apa pendapat korang dengan phone ni? Berbaloi ataupun tak? Cuba komen dekat bawah.